Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengerusi majlis, Paisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Si Luncai dengan Labu-Labunya. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang pemuda bernama Si Luncai di sebuah kampung yang terpencil. Si Luncai seorang yang miskin dan yatim piatu. Dia mempunyai kepala yang botak, perut yang buncit dan gemar memakai kain pelekat. Namun, di sebalik kekurangannya itu, Si Luncai sangat terkenal dengan sifatnya yang suka berjenaka dan sangat cerdik. Si Luncai sangat teringin untuk melihat wajah rajanya sendiri. Setelah beberapa kali mencuba, akhirnya Si Luncai berjaya masuk ke istana untuk menghadap Sultan. Namun, ketika berada di hadapan Sultan, Si Luncai tersalah cakap. Dia menyatakan bahawa wajah baginda raja sangat mirip dengan wajah arwah bapanya yang sudah meninggal dunia. Mendengar kata-kata itu, Sultan berasa sangat murka dan terhina. Dia menganggap bahawa Si Luncai cuba mempersendakan maruah diraja kerana menyamakan wajah Sultan yang mulia dengan wajah seorang rakyat biasa yang miskin. Tanpa berfikir panjang, raja menjatuhkan hukuman mati ke atas Si Luncai. Hukuman tersebut ialah Si Luncai akan dimasukkan ke dalam guni dan dicampakkan ke dalam laut yang dalam. Raja meminta hukuman berat supaya menjadi teladan diingat. Nyawa Si Luncai bakal tersurat di dalam laut mati terjerat. Keesokan harinya, beberapa orang pegawai istana datang membawa Si Luncai menuju ke tengah laut untuk melaksanakan hukuman tersebut. Di dalam guni, Si Luncai mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Dari dalam guni, Si Luncai dapat melihat beberapa biji labu air. Si Luncai mendapat idea yang benas. Si Luncai menangis dengan kuat di dalam guni tersebut. Pegawai yang menjaga bersahairan lalu bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai Si Luncai? Sebentar lagi kamu akan mati." Mendengar, Si Luncai menjawab dengan nada yang sedih, "Aku tidak takut mati, tuan-tuan. Tetapi sebelum aku mati, aku sangat teringin untuk menyanyikan sebuah lagu kegemaran arwah bapaku. Bolehkah tuan-tuan memenuhi permintaan terakhir aku ini? Benarkanlah aku memeluk 2 biji labu air sambil menyanyi?" Oleh kerana rasa kasihan dan menganggap permintaan itu mudah, pegawai membuka ikatan guni dan memberikan 2 biji labu air kepada Si Luncai. Si Luncai memeluk erat labu air tersebut dan menyanyi dengan suara yang merdu dan berirama. Si Luncai terjun dengan labu-labunya, Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Mendengar nyanyian Si Luncai yang menghiburkan, para pegawai berasa tertarik. Si Luncai meminta mereka menyahut sebagai korus. Si Luncai sambung menyanyi lagi. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Para pegawai dan pendayung menyahut dengan gembira. Biarkan, 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 biarkan. Suasana dalam sampai menjadi riuh rendah. Semua pendayung asyik mendendangkan lagu tersebut sambil bertepuk tangan. Ketika semua orang asyik menyanyi dan berpandang ke arah lain, Si Luncai mengambil peluang keemasan itu dan terjun ke dalam laut bersama 2 biji labu air yang dijadikan sebagai pelampung. Akhirnya Si Luncai berjaya berenang dengan selamat ke tepian pantai dengan bantuan labu air tersebut.
Ketika sampan sampai di tengah laut, barulah para pegawai menyedari bahawa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh si Luncai yang bijak itu. Si Luncai selamat daripada hukuman mati dan hidup bebas semula. Kisah ini mengandungi beberapa pengajaran yang boleh dijadikan sebagai ikhbar. Di antaranya ialah kita mestilah sentiasa sentiasa berwaspada supaya kita tidak ditipu oleh musuh atau pihak lain. Selain itu, kita mestilah berfikir sebelum berkata-kata. Bab kata pepatah, terlajak sampan boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Pesan yang terakhir ialah kita mestilah mementingkan ilmu pengetahuan supaya kita boleh menggunakan akal yang cerdas untuk menyelamat dan tenang ketika menyelamatkan diri daripada bahaya. Sekian sudah cerita. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.